Polis Kelantan mengesahkan sedang menyiasat laporan mengenai seorang remaja perempuan berusia 15 tahun yang dikesan menawarkan perkhidmatan seks melalui aplikasi Telegram. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mamat mengesahkan bahawa perkhidmatan itu memang berlaku dan kes tersebut telah dirujuk kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM memandangkan remaja tersebut masih di bawah umur. Beliau turut menyatakan polis akan menyiasat motif remaja itu berbuat demikian, termasuk kemungkinan faktor kesusahan atau kekecewaan selepas didakwa pernah menjadi mangsa rogol. Laporan polis dibuat oleh seorang ibu tunggal berusia 43 tahun di Balai Polis Pasir Putih yang mendakwa mengesyaki anak perempuannya yang merupakan anak ke-6 daripada 7 beradik itu menawarkan perkhidmatan seks di Telegram. Difahamkan remaja itu menawarkan perkhidmatan secara percuma untuk pelanggan pertama sebelum mengenakan bayaran untuk kali kedua dan seterusnya. Polis kini dalam proses mengambil keterangan daripada ibu bapa remaja berkenaan untuk siasatan lanjut. Vanaka Malaysia buat julung kalinya menganjurkan kejohanan golf. Vanaka Malaysia Charity Golf di Kelab Rahman Putra Malaysia, Sungai Buloh pada 3 Oktober 2025. Bukan sahaja menjadi tanda sokongan usaha kebajikan, peserta juga berpeluang membawa pulang hadiah menarik dan cabutan bertuah eksklusif. Jadi jangan lepaskan peluang anda.